Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal 'amal. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu kita ikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menyambut tahun baru Hijriyah semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan memberkati kita pada tahun ini insya-Allah. Amma ba'd, kita sambung pada perkara-perkara yang membatalkan akidah, membatalkan keislaman, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Tak ganggu ke Ustaz ni? Apa bila dia kena angin tutup tak apa? Jazakallah. Perkara-perkara yang membatalkan ataupun merosakkan keislaman dia, iaitu murtad, daripada sudut keyakinan. Pada sesi yang lalu kita dah bahaskan tentang masalah al-khuturu fil bal, masalah lintasan-lintasan hati. Yang mana kita dah sebut dah, lintasan hati yang datang bukan dengan kehendak sendiri. Maknanya dia belum lagi jadi kehendak kita, baru terlintas. Maka itu tidak diambil kira dalam bab murtad daripada sudut keyakinan. Dia yang dikira ni bila dia dah masuk kepada medan syak. Kalau kita semata-mata dilintaskan dalam hati oleh syaitan contohnya, tentang akidah-akidah yang sesat, maka kita tidak meyakininya, bahkan kita menolaknya langsung. Taklah, kita menolak dengan hati, macam yang berlaku pada sahabat Nabi. Bila datang lintasan hati pada dia, siapa cipta Allah? Maka dia bukan daripada diri dia yang bertanya siapa cipta Allah. Kalau daripada diri dia tanya siapa cipta Allah, kufur lah. Kerana orang Islam wajib dia firm bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Kalau dia dicipta, maka dia adalah ciptaan. Pencipta tidak serupa dengan ciptaannya. Maka bila datang persoalan itu masuk dalam hati dia, siapa cipta Allah, maka dia tolak. Nabi ajar tolak,
dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billahi wa rasuli. Maka dalam keadaan ini dia tidak berlaku murtad ke atas dia, yakni dia masih Islam. Dia masih Islam kerana bukan dia yang mendatangkan persoalan itu. Sama juga dalam bab-bab yang lain. Okay. Contoh boleh jadi seseorang terlintas dalam hati dia, contohnya ada lintasan dalam hati dia, kalau Allah Ta'ala cipta semua, Allah Ta'ala ciptakan orang kafir, boleh jadi datang lintasan macam ni. Kalau Allah Ta'ala ciptakan orang kafir, kemudian Allah Ta'ala matikan orang tu dalam kafir, kemudian Allah Ta'ala azabkan orang tu, tak ke Allah Ta'ala ni zalim? Contoh, datang lintasan hati. Datang lintasan hati seperti ini. Sedangkan wajib orang beriman meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak berlaku zalim. Orang kafir itu ciptaan Allah. Dia berhak melakukan apa sahaja pada ciptaannya. Dia jangan kita mempersoalkan tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia Tuhan, dia yang memiliki orang tu. Dia berbuat apa sahaja yang dia kehendakkan, dia Tuhan. Tapi atas kita syukurlah kerana Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam. Syukurlah Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman. Gitu. Maka lintasan hati tidak menjadikan orang itu jatuh murtad. Kata pengarang, au ankara suhbata sayyidina Abi Bakr, muka surat 18. Au ankara suhbata sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, au risalata wahidin minar rusulil mujma'i ala risalatihi, au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. Baik, kata pengarang, atau mengingkari kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat. Jika ada orang mengingkari bahawasanya Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi, diingkar. Tak, Abu Bakar bukan sahabat Nabi, murtad dia. Murtad dia. Kerana Abu Bakar suatu ketika dibacakan ayat Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Bila dibaca ayat ini, Abu Bakar menangis. Menangis Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar cakap pada yang lain, dia kata, akulah sahib dia yang dalam Al-Quran itu. Maka ayat ini tentang peristiwa hijrah baginda, dan kita di awal tahun baru Hijriyah. Dalam peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat bahawasanya yang menemani Rasulullah dari Makkah ke Madinah berhijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang bersama dengan Rasulullah dalam Gua Thawr. Dalam Gua Thawr adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, waktu masuk dalam Gua Thawr tu, dia memastikan terlebih dahulu tak ada benda-benda yang membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warid bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq telah menutup satu lubang, yang mana di dalam lubang tu ada sesuatu yang berbisa, yang telah menyengat. Wallahu alam apa binatang tu, ada sebahagian riwayat ada yang kata ular, ada yang kata binatang selain daripada tu. Wallahu alam apakah dia, tapi dia disengat lah. Disengat atau digigit atau dipatuk, wallahu alam. Tapi berlaku mudarat kepada Sayyidina Abu Bakar kerana dia tak nak perkara tersebut mencederakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan sampai menangis. Sampai menangis kesakitannya tu. Maka apabila Rasulullah melihat Abu Bakar berada dalam keadaan menangis itu, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan. Tak kala mana dia berkata kepada sahibnya. Sahib itu siapa? Dalam Al-Quran tak sebut idh qala li Abi Bakar. Tak, disebut idh qala li sahibihi.
Tetapi ulama berijma'. Tafsirannya itu ulama berijma'. Siapa sahib yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini? Maka ulama kita berijma' ianya adalah Abu Bakar. Ianya adalah Abu Bakar. Maknanya kalau orang tukar cerita, kata yang menemani Rasulullah bukan Abu Bakar tapi Ali contoh, ataupun Umar, ataupun Abu Hurairah contoh, ia telah berlanggar dengan ijma', boleh rosak akidah dia. Kerana ulama sepakat, tak ada khilaf, bahawasanya idh qala li sahibihi itu adalah sahib tu maknanya Abu Bakar, sahabat dia. La tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Ayat ni maknanya bukan bermakna ayat ni Allah Ta'ala bersama dengan mereka dalam gua, Allah duduk sekali dalam gua. Bukan. Makna innallaha ma'ana ialah bantuan Allah, penjagaan Allah bersama-sama dengan kita. Itu maksud innallaha ma'ana. Okay. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini special. Abu Bakar ni dia special. Maka disebut di dalam Al-Quran dan telah berlaku ijma'. Adapun sahabat-sahabat yang lain, dia tak sama kedudukan dengan Abu Bakar ni Siddiq. Dalam erti kata yang lain, mengingkari kedudukan sahabat yang lain itu sebagai seorang sahabat adalah sesat, tetapi tak sampai darjat kufur. Sesat tapi tak sampai darjat kufur. Ada benda dia sesat je tapi tak sampai darjat kufur. Sesat kat sini maknanya dosa besar, fasik okay. Tapi kalau Abu Bakar ni Siddiq, tak boleh, kerana dia dah masuk dalam bab iman. Wajib kita mengimani Abu Bakar ni Siddiq adalah sahabat Nabi. Itu dia. Okay. Baik, kata pengarang, atau mengingkari atau mengingkari kerasulan salah seorang daripada para rasul yang diijma'kan kerasulannya. Yakni contoh Nabi Musa alaihi salam. Ijma' para ulama' Nabi Musa itu adalah Rasul. Nabi Musa adalah Rasul, diberikan risalah Islam kepadanya untuk disebarkan kepada umatnya. Dan Musa diberikan suhuf dan juga Taurat. Sebelum diberikan Taurat, diberikan suhuf kepada Nabi Musa AS. Kalau orang mengingkari, dia kata tak, Musa bukan Nabi, bukan Rasul contoh. Sedangkan ijma' para ulama, Musa adalah Rasul dan Nabi. Maka dalam keadaan ini kufur, yakni murtadlah dia. Tapi kalau kerasulan atau kenabian seseorang yang ulama khilaf kenabian dia, ulama tak sepakat kenabian dia. Contoh siapa? Contoh Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam, sebutan sebenar adalah Khadir, cuma orang Melayu sebut Khidir. Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam khilaf ulama, adakah dia Nabi ataupun dia wali, khilaf. Tapi Nabi Khadir bukan Rasul, dia Nabi. Mengikut pendapat yang kuat, dan pendapat itu adalah atas pendapat majoriti, maknanya kebanyakan ulama mengatakan Khadir adalah Nabi. Maka barang siapa yang mengingkari Khadir adalah Nabi, dia kata tak, Khadir bukan Nabi, tapi Khadir adalah wali. Khadir adalah wali, dia kata. Kerana dalam Quran tak sebut pun Khadir adalah Nabi ataupun wali. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala menyebut Khadir adalah hambaku, hamba Allah. Jadi tidak ada ijma' ulama Khadir adalah Nabi atau Khadir adalah wali, khilaf. Saya nak pegang Khadir adalah wali, contoh dia kata, boleh. Saya nak pegang Khadir adalah Nabi pun boleh.
Tidak ada dosa padanya. Dia berbeza dengan Nabi Musa. Kalau kata saya berpegang Nabi Musa adalah wali je, bukan nabi, murtad. Sebab apa? Sebab ijma' Nabi Musa adalah seorang rasul dan nabi. Begitu juga selain Khadir adalah Luqman. Dalam surah Al-Luqman, dalam surah Luqman, Luqman yang disebut tu Luqmanul Hakim. Sebagian kecil ulama berpendapat dia adalah nabi, sebagian kecil. Tapi pendapat yang masyhur, yang kuat, dia adalah wali. Kerana adalah pembahasan dia. Kerana Luqman tu adalah daripada orang yang berkulit gelap. Bukan nak kata Islam ni resis, bukan. Tetapi di antara syarat yang disebut oleh sebahagian ulama bahawasanya Nabi itu tidak akan diutuskan daripada orang yang mempunyai kulit yang gelap. Adalah pembahasan detail lagi tentang masalah tu. Ala kulli hal, Luqman wali, orang soleh. Bahkan mulianya Luqman itu sampai namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka di sini itu yang kita sebut tadi, bukan bermakna Allah Taala menjadikan para anbiya-Nya daripada orang-orang yang berkulit putih, bermakna Islam tu resis, bukan. Dia mulia. Kalau tak mulia, tak adalah disebut dalam Al-Quran. Antara Luqman dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih mulia. Dia kalau ikut kedudukan, semua para nabi mulia. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi yang berstatus ulul azmi, rasul dulu. Daripada seluruh para nabi ni paling mulia adalah nabi dan rasul. Itu rasul lah. Dan di kalangan rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ulul azmi. Kemudian setelah para rasul, para nabi. Setelah para nabi, siapa yang paling mulia? Para wali. Para wali yang paling mulia siapa? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kerana apa? Kerana Abu Bakar adalah umat Muhammad. Umat Muhammad dimuliakan Allah Ta'ala berbanding umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka umat Muhammad adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Dalam kalangan umat ini, siapa yang terbaik? Abu Bakar ini Siddiq. Tapi nama Abu Bakar tak disebut dalam Quran. Disebut li sahibihi je ya. Tapi Luqman disebut dengan nama. Okey. Jadi kemuliaan itu adalah apa yang Allah Ta'ala muliakan. Kemuliaan itu ialah apa yang Allah Ta'ala muliakan. Baik, kalau Nabi-Nabi ini yang khilaf ulama tentangnya tak ada masalah. Nak pegang mana-mana. Luqman ni wali ke, nabi ke, atau Khadir ni nabi ke, wali ke, Uzair contohnya, yang disebut dalam Al-Quran tentang idh marra ala qaryatin tu, ayat tu Ustaz, ingat tak? Adalah cerita tentang Uzair. Maka sebahagiannya kata Uzair nabi, sebahagiannya kata Uzair adalah wali. Maka ini yang khilaf ulama. Baik. Maka kalau dia mengingkari risalah seorang rasul yang telah ijma' ulama dia rasul, murtadlah. Okey. Kemudian kata pengarang, atau mengingkari salah satu huruf daripada Al-Quran yang telah disepakati. yakni ijma' ulama tentang perkara tersebut, bahawasanya qul huwallahu ahad,
Qul huwallahu ahad. Ijma' ulama. Tak ada ulama berkhilaf pada qul itu adakah ia ayat Quran atau tak. Huruf dalam Al-Quran atau tak. Qul tu, kalimah qul tu. Pada suratul Ikhlas tu. Dia kata tak. Dia kata tak. Kenapa nak baca qul? Dia kata. Kenapa nak baca qul? Baca je lah. Huwallahu ahad. Qul ni tak payah. Buang dia kata. Mengingkari. Maka murtad lah. Kerana ia sebahagian daripada Al-Quran. Hatta kalau huruf seperti kebiasaan awal surah, ada sebahagian surah ada huruf kan, Yasin, Nun, satu huruf je, Nun. Nun bukan daripada Al-Quran kata dia. Murtad lah. Nun tu okay? Nun tu atau seumpama dengannya, atau dia menambah suatu huruf di dalam Al-Quran yang telah ijma' ulama' atas penafiannya dengan keyakinan bahawasanya huruf tersebut daripada Al-Quran dengan sebab kedegilannya. Atau dia menambah satu huruf dalam Al-Quran, dia kata itu adalah daripada Al-Quran, sedangkan huruf itu bukan daripada Al-Quran. Seumpama dia menambah ayat. Kalau ayat banyaklah huruf kan. Satu huruf pun tak boleh. Apalagi kalau satu ayat. Satu huruf pun tak boleh. Okey. Contohnya ayat tu nun tadi. Nun. Dia tambah. Tak sedap lah bunyi nun aja kata dia. Tak sedap tambah nun aja tak sedap dia tu. Dia pun tambah alif nun. Contoh. Dia nambah sendiri alif tu. Dan dia yakin alif yang ditambah tu daripada Al-Quran, maka ini menyebabkan dia jatuh murtad. Okay. Tapi kalau orang tu, contohlah, dia penghafal Al-Quran. Dia penghafal Al-Quran. Kadang-kadang manusia lupa. Dia lupa. Dalam bacaan Al-Quran dia macam kita lah, baca Al-Quran kadang-kadang kita terlupa satu huruf kan, dan kita meninggalkan membacanya tanpa kita berkeyakinan huruf tu bukan daripada Al-Quran, cuma kita lupa. Kita lupa dan kita sangka bacaan kita dah betul. Tiba-tiba orang datang tegur, Ustaz tertinggal tadi satu huruf. Ya ke? Contoh, ya ke? Tadi Ustaz baca macam ni, yang sebenar macam ni, satu huruf tertinggal Ustaz. Oh, okey, sorry, Ana lupa sebenarnya. Ni tak murtad lah. Tak murtad lah. Tapi kalau dia, contoh, oh ya ke? Ana tak rasa Ana lupa, okey je. Tadi Ustaz baca begini, tapi ayatnya begini, contoh. Ya. Tadi Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahu ahad, contoh. Lupa ada qul kat depan. Contoh je, lupa. Orang datang tegur, Ustaz lupa tadi Ustaz baca Huwallahu ahad. Ayat sebenar qul huwallahu ahad. Tak, ayat sebenar Huwallahu ahad. Masa ni baru jatuh murtad. Jatuh murtad. Okay. Kerana dia mengingkari lah. Orang dah tegur dah. Dia mengingkari. Baik. Sama juga kalau dia tertambah huruf. Dia sebenarnya penambahan huruf dalam Al-Quran dan pengurangan huruf dalam Al-Quran ini boleh berlaku dengan semudah kita tidak mentasydidkan benda yang ada syaddah, dan kita buang tasydid kita menambah tasydid pada benda yang tak ada syaddah. Itu dikira tambah huruf tu. Itu dikira tambah huruf tu, walaupun pada syaddah saja. Contoh kalau disebut Muhammad, disebut Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, contoh. Disebut Muhammadur Rasulullah. Dia tak sebut Muhammad. Maknanya dia buang huruf apa? Dia buang mim lah. Sepatutnya kalimah tu dua mim. Bila ada syaddah dua mim lah. Muhammad maknanya double mim.
kan? Maknanya dia buang satu huruf lah. Ataupun pada benda yang tak ada syaddah, dia tambah syaddah. Itu dikira menambah huruf pada Al-Quran lah tu. Cuma kena tengok. Okay, kalau dia meyakini benda tu daripada Al-Quran, sedangkan benda tu bukan daripada Al-Quran, bukan dengan sebab terlupa, bukan dengan sebab tersalah, tapi sebab kedegilan, inat. Memang dia nak tambah huruf Al-Quran. Ni tak boleh lah. Okay. Atau memang dia nak buang huruf daripada Al-Quran. Tak boleh. Baik, kata pengarang, au kadzdzaba rasulan au naqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan rasul. Dia mendustakan seorang rasul. Ini apa yang rasul telah khabarkan, dia dustakan rasul tersebut. Okey, apa yang rasul khabarkan, dia dustakan rasul tersebut. Itu menjatuhkan seseorang itu dalam murtad. Atau merendah-rendahkan atau memperkecilkan nama-namanya dengan tujuan menghinanya, atau merendahkan rasul. Merendahkan rasul, merendahkan nabi, hukumnya murtad. Okey. Contohnya, dia kata nabi lemah. Contoh, dia kata nabi lemah. Lemah dengan makna contohnya, lemah dengan makna nabi ni tidak gagah pergi berperang, contohlah. Okey. Maka ini merendah-rendahkan. Apa lagi, sini kita nak bagi syarahan yang penting. Apa lagi kalau seseorang dia merendah-rendahkan rasul ataupun nabi dengan gelaran-gelaran yang tidak layak. Dengan gelaran yang tidak layak. Banyak orang dalam media sosial sekarang menggelarkan ataupun mensifatkan nabi dengan perkara-perkara yang tidak layak bagi seorang rasul. Ada golongan, sebahagian golongan sisters in Islam ke apa nama, ialah daripada ajaran-ajaran yang menyimpang ni lah. Mereka kata Nabi Muhammad ni pedofil. Tahu pedofil? Suka budak. Wal'iyadzubillah. Dia kata Nabi Muhammad pedofil. Maka ungkapan pedofil pada Nabi SAW itu menghina baginda. Ini merendahkan seorang Nabi, kufur. Atau dia kata Nabi Muhammad ni gila seks. Ada juga. Nabi Muhammad gila seks, contohnya. Murtad dia. Murtad. Siapa yang kata Nabi Muhammad itu gila seks, atau yang kata Nabi Muhammad itu pedofil. Bahkan pada nabi-nabi yang lain, sebab tu bab para nabi ni juga kena belajar. Kerana kadang-kadang ada sebahagian kisah-kisah yang berlegar di kalangan masyarakat ni. Kisah-kisah tu termasuk dalam kategori Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel yang menyimpang. Contoh, ada satu kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Kisah ni di-exaggeratekan. Dalam Al-Quran sebut Nabi Ayyub ditimpa sakit, betul, ditimpa musibah. Para nabi adalah orang yang paling banyak ditimpa musibah. Aktsarun nasi bala'an humul anbiya, kata Nabi. Orang yang paling banyak ditimpa bala dan musibah adalah al-anbiya, para nabi. Menurut kedudukan mereka. Sebab tu kedudukan yang 5 ulul azmi itu paling tinggi. Sebab mereka adalah yang paling banyak ditimpa musibah. Thumma al-amthal fa-amthal, Nabi kata. Kemudian menurut tingkatan masing-masing. Jadi di sisi orang-orang soleh, di sisi orang-orang sufi yang benar,
Semakin tinggi kedudukan seseorang itu di sisi Allah, maka semakin banyak bala dan musibah akan menimpanya. Semakin banyak musibah menimpanya. Ya, bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Okay. Nabi Ayub alaihissalam, dia ditimpa musibah yang berat. Okay. Tetapi kita kena faham, Nabi Ayub tidak ada riwayat yang sahih, bahkan riwayat yang ada adalah riwayat palsu, Israiliyat, bahawasanya Nabi Ayub ini ditimpa sejenis sakit kulit yang memakan daging-dagingnya sehingga berulat-ulat badan Nabi Ayub. Kemudian dia tambah lagi ajinomoto dan kicap. Dia kata Nabi Ayub ni keluar ulat daripada badan. Nabi Ayub kutip ulat tu, letak balik pada badannya. Makanlah engkau daripada rezeki Allah. A'udzubillahi min zalik. Para nabi, antara perkara yang mustahil ke atas para nabi ialah, sebab kita dulu kita mengaji 4 sifat tu je kan bagi nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lepas tu 4 lawan bagi sifat tu kan. Lepas tu habis silibus sekolah Fadha'ain. Takat tu je lah ya. Sebenarnya bab Nabi ni banyak lagi. Sebenarnya bab Nabi ni banyak lagi. Sifat wajib bagi Nabi ni banyak lagi cerita dia. Sifat mustahil Nabi banyak lagi cerita dia. Okay. Nabi ni disebut dalam hadis, Allah Ta'ala kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanal sawt wa kana nabiyyukum ahsanu wajhan wa ahsanu sawtan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi melainkan diberikan rupa paras yang elok. Meaning that para nabi ni semua handsome. Okay. Para nabi ni tak ada yang cacat anggota badannya, tak ada. Para nabi ni tak ada yang juling matanya. Orang macam kita biasa, kita orang manusia biasa, itu kan nabi kan. Nabi tidak ada yang sumbing di kalangan mereka. Tidak ada yang terpotong tangannya, terpotong jarinya. Tak ada. Para nabi ni diberikan kita panggil tubuh badan yang sempurna. Tak ada nabi yang timpang-timpang, tak ada. Maknanya bila kita sebut nabi je, automatik dalam fikiran kita dia mesti sempurna tubuh badannya, mesti handsome orangnya. Tak ada sebarang perkara yang boleh menjauhkan manusia daripadanya. Menjauhkan manusia tu dengan sebab fizikal dia, tak ada. Kita cakap macam ni lah, mudah. Abu Jahal, dia menjauhkan diri daripada Nabi bukan sebab fizikal Nabi. Sebab dia tak boleh terima dakwah Nabi yang mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Tu je. Abu Jahal tidak menjauhkan diri daripada Nabi kerana aku tak mau dekat dengan Muhammad pasal Muhammad juling. Tak ada. Tak ada. Kerana para Nabi itu semua handsome, semua cantik. Okay? Dan para Nabi itu suara mesti merdu. Dulu kita kecil dulu ialah ustazah pun dia mengajar takat Nabi Daud je. Dia tu Nabi Daud antara mukjizatnya adalah membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu sehingga semua orang terpaku. Itu kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Bukan bermakna Nabi lain suara tak merdu. Semua suara Nabi merdu.
Tak ada yang sengau-sengau, tak ada yang tak sedap bunyinya lari tone, tak ada. Suara Nabi, semua para Nabi merdu. Dan Nabi yang paling handsome dan paling merdu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata wa kana nabiyyukum ahsanu wajhan wa ahsanu sauta. Okey. Baik, kembali kepada kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam, dia ditimpa musibah. Semua para nabi ditimpa musibah, nabi kita pun ditimpa musibah. Tetapi musibah yang menimpa para nabi tidak mungkin berlaku sesuatu yang boleh menjauhkan diri manusia daripadanya disebabkan fizikal dia. Seperti yang kita cerita tadilah. Kalau ulat keluar daripada badan, orang nak dekat tak? Orang dekat tak? Ulat. Katalah seorang ustaz datang mengajar dekat sini. Contoh, dia datang mengajar sini. Kan? InsyaAllah pagi ni kuliah akan disampaikan oleh ustaz sekian-sekian. Ustaz pun datang. Assalamualaikum. Datang, ulat jatuh daripada badan ustaz. Kelang kabut. Ustaz kutip ulat. Dah makanlah daripada daging ni. Contohlah. Apa hal pula ustaz ni badan berulat-ulat ni kan? Agak-agak ada orang nak dengar kuliah tanya ustaz tu mengajar. Tak adalah, orang lari lah daripada dia. Ni apa ustaz ni? Kan? Takkanlah tak boleh nak pergi ambil rawatan ke? Buanglah ulat dulu mandi ke? Ni busuk-busuk datang. Kalau ada ulat tu confirm lah busuk kan? Orang datang mengajar, sambil mengajar pula jatuh ulatnya. Ada orang nak dengar? Mana ada? Tak ada. Para nabi tidak akan ditimpa, dipanggil amradul munaffirah. Dalam bahasa Arab disebut al-amradul munaffirah. Okay. Penyakit-penyakit yang menjauhkan manusia daripadanya. Kusta contoh. Tak. Okay. Ya, para nabi demam tak? Demam. Para nabi ditimpa sakit tak? Ya. Sakit kepala? Ya. Warid dalam hadis Nabi ada sakit kepala, Nabi kena demam. Nabi cedera tak dalam peperangan? Ya, cedera. Nabi cedera dalam peperangan. Tetapi mereka dipelihara Allah daripada sebarang amrad munafirah, daripada sebarang sakit-sakit yang menjauhkan manusia daripada dia. Maksudnya manusia akan lari daripada dia. Manusia akan lari daripada dia. Okay. Itu adalah perbahasan dia. Maka siapa yang kata Nabi Ayub itu keluar ulat, jatuh-jatuh ulat, busuk badannya, maka itu termasuk dalam merendah-rendahkan. Okey, termasuk dalam merendah-rendahkan. Jadi hati-hati. Sebab tu kita berakidah kisah-kisah Nabi dan seumpama dengannya, hati-hati dengan riwayat. Hati-hati dengan riwayat. Kerana banyak kisah-kisah riwayat tentang Nabi-Nabi sebelum ini banyak berlaku, sumbernya adalah Israiliyat. Sumbernya Israiliyat. Okay. Dia sumber Israiliyat ni mudah aja cara dia. Nabi kata, kalau kisah tu tidak bertentangan dengan akidah, maka kita membacanya dengan kita tidak mengingkarinya, tidak juga mempercayainya, memadai dengan kita sekadar ambil tahu. Nah, contoh, kalau orang Melayu kita ada kisah-kisah hikayat, kan? Kisah-kisah hikayat. Contoh kisah apa? Batu belah batu bertangkuk. Batu belah batu bertangkuk. Kan?
Kisah batu belah, batu bertangkup. Kisah tu dia umpama macam Israiliyat lah. Umpama macam Israiliyat lah. Sekarang ni kisah batu belah ni bercanggah tak dengan agama? Ada elemen bercanggah. Apa pula batu makan orang? Batu tak hidup. Apa pula batu makan orang? Kan? Jadi tak adalah istilah batu belah, batu bertangkup tu. Tapi kalau kisah sebelum mak dia dimakan batu belah tu, pekan tu kan, pekan dengan apa nama mak kakak dia? Apa dah? Ketum? Melo. Pekan dengan melo. Jadi pekan dengan melo punya kisah, bila melo dah masak apa nama telur tembakul tu kan. Ikan tembakul ni ikan apa? Belacak tu memang tembakul lah. Saya tak tahu. Tak tahu. Tak apalah. Dah masak telur, macam tak logik pula telur tembakul tu kan. Berapa kerat sangat. Ikan belacak tu kan kecil, dia kan besar mana apa. Kalau telur tenggiri tu tahan lagi kan, besar tu. Tak apalah. Dah masak tu, pekan ambil makan semua, mak kecewa kan. Cerita tu tak ada siapa boleh verify. Cerita tu tak ada siapa pun boleh verify. Okey. Adakah kita nak kata cerita pekan dengan melo dengan maknya tak pernah berlaku? Wallahualam. Boleh jadi mungkin berlaku, boleh jadi tak berlaku. Jadi kita tak kata cerita ni tak betul. Cerita yang sebelum makan batu belah tu lah. Kita tak boleh kata cerita ni confirm betul, tak boleh. Kerana tak ada yang boleh memverifikan pun. Dan kita tak boleh nak kata tak betul. Tapi kalau kisah tu bercanggah dengan agama, barulah kita kata tak betul. Contoh apa? Contoh kalau dia kata pekan ni, pekan melo satu keluarga ni sebenarnya berasal daripada kayangan langit ketujuh. Contohlah. Pada saat ini boleh tak kita tolak? Boleh ya. Sebab mana pula pekan dengan berasal daripada langit yang ke-7 tiba-tiba? Tak ada, tak mungkin. Bercanggah dengan agama. Bercanggah agama kita tolak. Kalau tak bercanggah, kita dengar je lah. Dengar je lah. Kita tak menolak dan kita tidak membenarkan. Sekadar baca seronok-seronok macam baca novel fiction apa semua tu kan. Macam drama TV yang duk tengok sampai menangis-menangis ke diri tu. Kan? Drama tak betul pun. Tak betul pun. Macam itulah. Jadi kisah-kisah Israiliyat Nabi-Nabi ni lebih kena berhati. Melainkan Nabi yang khabarkan kisah tu. Melainkan Nabi yang khabarkan tentang kisah tu. Macam Nabi khabarkan tentang kisah Nabi Isa dengan pengikutnya. Suatu ketika mereka lalu nampak satu bangkai. Nampak satu bangkai. Maka ada di kalangan pengikut yang kata, busuknya bau bangkai. Contoh kan, busuknya bau bangkai. Satu lagi kata, buruknya rupa bangkai. Lalu Nabi Isa cakap, putihnya gigi dia. Lalu ibrah yang diambil, Nabi sebut ialah yang lain semua nampak keburukan, tapi Nabi Isa melihat pada benda yang baik. Maknanya terhadap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap hamba Allah, selagi kita boleh cari yang baik, yang ni yang beriman lah. Selagi boleh cari yang baik, kita tengok pada yang baik. Jangan tengok pada yang buruk. Tengok pada yang baik. Maka kisah ni Nabi sendiri khabarkan. Kisah ni Nabi sendiri yang khabarkan. Macam kisah Nabi Isa
Macam kisah Nabi Isa dengan orang yang mengikuti dia tu, yang makan roti tu. Tahu kan kisah tu kan? Tak tahu? Tak tahu? Ada satu kisah Nabi Isa, dia kisah panjang. Dia pergi musafir, keluarlah musafir dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni teman dia. Kemudian dia bawa beberapa keping roti lah. Okey, beberapa keping roti. Kemudian dihidangkan 3 keping roti. Hidang 3 keping roti. Kemudian makan. Makan dan Nabi Isa berpaling daripada juhadah, dan kemudian datang kembali, roti yang ketiga habis dimakan. Nabi Isa tanya, siapa yang makan? Tak tahu. Ya. Kisah tu panjang lah. Kisah tu panjang, sangat panjang. Sampailah Nabi Isa mengeluarkan emas 3 ketul. Emas 3 ketul. Maka Nabi Isa kata, kita dah sampai penghujungnya. Sampai sini je lah kan. Sampai sini je lah. Maka emas tu diberikan, satu untuk aku, satu untuk engkau. Lelaki ni tanya, yang ketiga siapa punya? Yang ketiga siapa punya? Nabi Isa cakap, yang ketiga ni untuk orang yang makan roti tadi. Yang makan roti yang dia buat, aku lah makan ni. Dalam perjalanan tu kau main tak mengaku kan? Bila nampak emas mengaku. Nabi Isa tahu engkau yang makan. Nabi Isa kata, aku tidak berkeperluan terhadap emas ni, ambillah kau emas ni. Ambillah kau emas ni. Semuanya ambil. Nabi Isa pun berlalu. Seronok lelaki ni dapat emas. Tapi seronoknya tak lama, dia dirompak. Dia dirompak oleh 3 orang lelaki. Tak lagi dirompak, dia dibunuh. Dan emasnya semua diambil. Maka setelah itu Nabi Isa lalu dan melihat dan merasa sedih tentang keadaan lelaki itu. Inilah keadaan orang yang terlalu cintakan dunia, sanggup buat apa saja yang haram. Maka dia dirompak, ambil harta, ambil emas dia 3 orang lelaki. Maka 3 orang lelaki ni dah rompak semua ambil emas, pergi masuk gua. Pergi satu tempat lah, tak ada pula disebut gua, pergi satu tempat, dan mereka berbincang tentang pembahagian emas ni. Tak apa, relax dulu, nak bincang-bincang apa, lapar ni, dia kata. Lapar kan, rompak lapar lah. Apa kata kita makan dulu, lepas makan baru kita sembah. Jadi orang jahat ni sebenarnya dia saling tak percaya antara satu sama lain pasal tiga-tiga jahat. Tiga-tiga jahat. Orang jahat dia saling tak percayai lah, betul tak? Tapi dalam-dalam tak percaya, perut lapar, nak tak nak, ni lah, tak apalah. Dia kata, kau pergi beli makanan, kita orang 2 jaga kat sini, dia kata. Okey, tak apa, aku pergi beli makanan. Mamat ni pergi beli makanan. Sampai di pekan, belilah makanan. Kan? Beli makanan pun racun. Dia kata, harta ni kalau aku dapat seorang, cantik juga, kata dia. Pun beracun dalam makanan. 2 kat sana tu, dia kata, apa kata kita bunuh yang tu, harta ni boleh kita bahagi 2 orang. Cantik juga, boleh. Baliklah yang beli makanan tu, baliklah. Tak dan nak makan pun, kena katok mati. Mati lah. Mati yang 2 ni cantik, dia kata. Bagi 2 je harta ni, kata dia. Apa-apa hal kita makan dulu. Dia pun makan. 2-2 kojol. Lah. Tak ada siapa dapat. Itulah manusia.
Itulah manusia. Ni ibrah-ibrah yang daripada hadis Nabi cerita. Okey lah. Ambil. Okey. Daripada Israiliyat ni kena hati-hati. Baik. Yang terakhir, yang ketiga seterusnya. 7 apa dah? Au saghara ismahu, atau dia memperkecilkan namanya dengan tujuan menghinanya. Dia bahasa Melayu dia tak ada istilah ni, kaedah ni. Tapi bolehlah dipahami. Dia dalam bahasa Arab dia ada satu kaedah, dia panggil kaedah mentasghir. Kalau macam buku kita guna ni, kan? Dia tak panggil buku sebenarnya sebab dia nipis, dia ringkas dia panggil kutai. Dia tak panggil kitab, dia panggil kutai. Dia wazan fu'ain dia panggil. Orang bahasa Arab panggil wazan fu'ain. Contoh kalau nama dia Umar. Umar, kan bila kita sebut Umar, nampak gagah kan? Tapi kalau kita nak tasghir tu, tasghir ni ada banyak tujuan lah. Jadi nak tasghir Umar jadi Umair. Umair kan bunyi macam Umair. Dia panggil tasghir lah. Baik, tasghir ni tujuannya apa? Ada dua secara asal. Satu, kerana dia mempunyai hubungan rapat dengan orang tu. Jadi dia menunjukkan kemesraan. Jadi dia tasghir. Okey, dia tasghir. Jadi contoh nama ustaz. Contohlah. Nama seseorang lah. Nama seseorang, contohnya nama dia tadi tu lah, ataupun nama dia Fadl. Contoh nama dia Fadl atau Fadil. Contoh. Dia punya tasghir Fudail. Fudail kan kita ada Fudail Ibn Iyad, Imam Fudail Ibn Iyad. Fudail. Contoh nama dia Fudail. Fudail itu tasghir lah. Nama dia Fadil. Jadi Fudail. Okey. Dalam bahasa Melayu dia tak ada kaedah ni. Tak ada kaedah ni. Jadi dia tasghirkan kerana member rapat. Member rapat ni kan, kalau orang Melayu biasa dia guna dengan gelaran lah. Kan? Kalau waktu kecil Mamat ni pernah kena tembak dengan duri landak contoh. Masa kecil-kecil main masuk hutan. Terjumpa landak tembak dia. Pum, kena duri landak contoh. Lekat nama dia Man Landak. Contohlah Man Landak. Yang boleh panggil dia Man Landak siapa? Kawan dia lah. Orang luar kalau panggil Man Landak marah dia. Kau siapa panggil aku Man Landak? Tapi kalau member panggil Man Landak, okey dia. Nampak tak? Jadi kalimah Man Landak tu sendiri, ini dalam bahasa Melayu lah. Kadang-kadang bawa hinaan, kadang-kadang bawa pada kemesraan. Tengok siapa yang cakap kan? Bahasa Arab macam tu lah. Tasghir tu. Okay. Kalau tasghir itu dibuat oleh orang yang tak ada kaitan, tasghir itu merendahkan. Dia kira nak menjatuhkan lah, merendahkan. Baik, kalau orang tu dia tasghir nama Nabi Musa Muaisa. Contoh, dia kata Musa Muaisa. Jadi kalau Isa Uwaisa, tujuan tasghir untuk memperkecilkan Nabi, murtad dia. Tapi kalau dia kata tak, saya cinta dengan Nabi Musa, sebab tu saya panggil Musa Muaisa, hukumnya haram. Haram. Tetap juga berdosa lah, tapi tak jatuh murtad. Jatuh murtad kalau ditasghirkan dengan niat mempelekeh, memperendah. Faham Atau mengharuskan, yang terakhir, kenabian bagi seseorang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti golongan Ahmadi Qadiani. Okay.
Ahmadi Qadiani yang baru-baru ni tersebar video dia yang nasi lemak Tangling tu. Kan tersebar kan. Tapi lepas tu syarikat dia buat penafian lah. Sebab syarikat tu sekarang dimiliki oleh anak dia. Syarikat tu. Pengasas dia tu memang mengaku dia penganut ajaran Ahmadi Qadiani. Ahmadi Qadiani ni bukan Islam. Bukan Islam. Dalam sejarah manusia memang banyak ajaran macam ni. Kita jangan pelik kan. Ahmadi Qadiani ni dia bukan takat sesat je. Dia bukan Islam. Dia murtad. Dia agama lain. Bukan setakat fatwa je. Dia orang sendiri mengaku kat mahkamah. Kalau dia mengaku Islam, Jais tangkap dia. Kisah dia orang ni, saya ingat lagi tahun 2005, 2006 macam tu, saya pernah attend satu kursus, ialah penceramah bertauliah kan. Jadi kena attend kursus lah. Kursus tu Jais buat lah, dengan kerjasama Jabatan Mufti. Masa tu Datuk Majid Timbalan Mufti Selangor datang. Dekat Selayang, dekat dengan Kampung Nakhoda tu, pusat dia. Jadi inti ceramah dia adalah nak kata Qadiani ni ajaran menyimpang lah. Oi, dia orang punya marah dengan Datuk Majid waktu tu. Perangai tak macam manusia lah dalam majlis tu. Jadi Jais ni dulu bawah akta dan enakmen dia, sesiapa mana-mana orang Islam kan, akta tu kan sebut mana-mana orang Islam yang menyebarkan ajaran sesat boleh didakwa di mahkamah kan. Jadi keraplah Qadiani ni kena tangkap. Atas dasar dia mengaku Islam kan. Atas dasar IC Islam, mengaku Islam, sebar ajaran sesat, maka Jais tangkap lah kan. Jadi duk ulang-alik mahkamah lah, berbelah-belah berpuluh-puluh tahun lah. Sampai Jais buat poster, banner apa semua kan. Ajaran Qadiani bukan ajaran Islam. Lepas tu lawyer dia pandai. Lawyer Qadiani ni cuma pandai pada benda yang bodoh. Pada benda salah lah. Pandai tapi pada benda yang salah. Macam setan lah. Setan pandai. Kalau tak pandai, tak adalah orang boleh kena tipu dengan dia. Betul tak? Pandai ke setan tu. Tapi pandai pada benda yang salah. Tu setan. Jadi lawyer dia nasihatkan apa? Lawyer dia kata, masuk mahkamah, jangan masuk mahkamah syariah. Kita filekan saman lawan dengan Jais di mahkamah civil. Di mahkamah civil lawan dengan Jais, kita declare kita bukan Islam. Faham tak? Dia orang bukan Islam, tak boleh didakwa di mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk orang Islam je. Dia bawa lah benda ni ke mahkamah civil. Di mahkamah civil, mereka cabar Jais kerana menafikan hak beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Mereka kata kami agama Qadiani, sama macam agama Buddha, agama Kristian, pasal apa Jais nak tangkap kami? Dia guna alasan tu lah. Maka mahkamah memutuskan Jais salah lah. Jais salah lah. Qadiani betul. Bukan Qadiani betul, Jais salah. Daripada sudut perlembagaannya, dia boleh mengamalkan agama dia. Dah kalau agama dia tu agama bukan Islam, yang Jais pergi tangkap kenapa? Bukan bidang kuasa Jais tu maksudnya. Tapi naratif dia, Jais kalah lah, dia menang. Itu ajaran Qadiani tu. Tapi Jais lepas pada tu, Jais buatlah agama pula. Dulu ajaran Qadiani bukan ajaran Islam. Jais tukarlah poster tu kat Selayang, banner tu. Bukan ajaran dah, agama terus. Agama Qadiani bukan agama Islam. Walaupun dia orang ada masjid, walaupun dia pakai macam kita, walaupun nama bunyi Arab, kan?
Jadi Mamat tu sendiri mengaku, dia kata dialah pengasas nasi lemak Tangling. Kita yang dah telan berkandar ni nak buat macam mana? Bukan kita tahu, kita hukum atas zahir je lah kan. Tapi katanya sekarang anak dia, wallahualam lah, anak dia kata nak ambil tindakan saman apa nama orang yang ni kan. Nak saman apa? Bapak dia sendiri mengaku. Bapak dia sendiri dulu mengaku kan. Memang kalau sejarahnya bapak dia lah pengasasnya. Itu je. Tapi nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Nasi dah jadi bubur. Patut kau tak payahlah sebut pasal nasi lemak Tangling tu. Sebut pasal lemak Tangling, baguslah juga Allah Ta'ala buka tentang tu kan. Air sejuk dah. Memang kita nak minum sejuk kan. Nak habis dah. Okay. Sampai sini saja. Ada soalan yang kurang jelas? Tak ada Okey, terima kasih semua. Sampai sini saja. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku liqawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Mam.